Boy Galaxy. Biar semua tahu ini dunia baru. Sama-sama kita tentang sampai menang. Kuasa ini kita mencari satu galaksi. Kuasa ini jadi reality. Lepaskan kuasamu, mereka akan tahu ini dunia kau dan aku. Melayang kita lawan, bayangmu jadi awan. Yes, we are the only one. Lepaskan kuasamu, mereka akan tahu ini dunia kita. Lepaskan kuasamu, mereka akan tahu ini dunia kau dan aku. Melayang kita lawan, bayangmu jadi awan. Yes, we are the only one. Bobo Boy Galaxy. Bobo Boy Galaxy. Power Sfera adalah robot berteknologi tinggi yang mengandungi kuasa-kuasa yang hebat. Menjadi rebutan ramai, Power Sfera telah lari dan bersembunyi di sekitar galaksi. Satu persatu Power Sfera telah diburu dan dijumpai oleh kuasa jahat. Kini, Power Sfera digunakan untuk kemusnahan dan kehancuran sejagat. Ini adalah kisah pengembaraan seorang superhero bumi, Bobo Boy, dalam misinya untuk menyelamatkan Power Sfera dan mempertahankan galaksi. Selamat pagi semua. Pada hari yang bersejarah ini, saya sebagai komander pasukan Tapops dengan sukacitanya mengumumkan kapal angkasa ini telah siap diperbaiki. Kini sudah tiba masanya untuk ahli-ahli pasukan Tapops untuk berangkat ke stesen angkasa Tapops. Tak boleh ke kita orang duduk kat bumi je, Komander? Tak boleh. Kita perlu hantar Power Sfera yang telah diselamatkan dan kita perlu memenjarakan Kapten Separo. Sebelum berlepas, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tok Abah kerana sudi menjaga makan dan minum kami di bumi. Tapops akan sentiasa terhutang budi. Tak payah terhutang budi. Nanti Atuk hantar bil. Baiklah. Ayo semua. Kita bergerak ke galaksi. Ayo! Buka teleporter tu sekarang, Ocobot. Baik! Bobo Boy pergi dulu, Tok. Salam, Tok. Sedihnya hati kebenaran. Hai, cucu aku yang nak pergi, kau pula yang sedih. Kebenaran bukan sedih pasal budak cucu atuk tu, tapi pasal kunci kebenaran. Kenapa korang kena bawa kaktus tu sekali, ha? Bye-bye kaktus. Jangan lupa tulis surat tau. Telefon selalu. And SMS papa nanti ya. Cikgu, kucing mana reti SMS? Terbaik. Okey, Cikgu. Tok Abah, kami gerak dulu ya. Jom Ocobot. Bye semua. Bye. Selamat berjalan. Apanya letihnya? Bukan jauh pun kau teleport. Haiya, dah cukup jauh lah ni. Kalau nak terus sampai ke stesen angkasa Tapops, habislah tenaga Ocobot nanti. Kau perlu berehat, Ocobot, dan charge tenaga kau. Mari, ikut aku. Tempat apa ni? Silakan, Ocobot.
Di sinilah bilik untuk power sfera berehat dan charge tenaga. Hai semua. Hai Motorbot! Ha, Cactus, Bellbot. Pergilah berehat macam diorang. Tempat lalu. Bestnya Autobot dapat rehat dalam bilik macam ni. Commander, kita orang tak ada bilik untuk berehat ke? Mestilah ada. Wah, mesti bilik kita best kan? Ini bilik kita orang? Ya. Hah? Macam mana? Okey tak? Ini store, bukannya bilik. Inilah yang kamu dapat sebagai kadet kelas bawahan. Kalau nakkan bilik yang cantik, berusahalah untuk naik pangkat seperti Lance Corporal Yaya dan Ying. Hah? Wah, cantiknya bilik kita orang. Wah, siap ada tingkap lagi. Bolehlah kita tengok bintang-bintang sambil baring. Ceh, Terima kasih berikan kami bilik yang best dan besar ni. Sama-sama. dah lah Commander. Jom ke bilik kita orang pula. Mesti bilik kita orang lagi best kan? Apalah nasib dapat bilik macam ni. Syukur je lah Gopal. Sekurang-kurangnya ada tempat nak berehat. Hai, awak tak perlulah kerja sampai macam ni. Sampai 2-3 kerja. Cuti tu bila-bila pun kita boleh pergi. Terima kasih, Papa. Pipi sayang, Papa. Tunggu ya Pipi. Duit Papa dah cukup dah ni. Solah, anak kau dah kena colek. Pulangkan anak kebenaran. Masa untuk sambung penolongan dunia. Ini semua salah aku. Tak apa, Papa. Pipi mesti faham. Betul tu. Kalau tidak korang tidur. Kenapa ni? Boy, Komander, datang ke tempat kawalan cepat. Kenapa tu? Ayo, cepat kadang-kadang sekalian. Kenapa tadi? Kita diserang ke? Bukan, Komander. Tu. Do 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 do. Cikgu Papa? Do 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 do. Apa? Apa yang kau pakai sini, ha? Tak ada apa. Kebenaran. Hanya rindukan kaktus tu aja. Mana dia? Ha? Dia sedang berehat lah, Cikgu. Bukan cikgu dah ucap bye-bye ke tadi? Kebenaran. Tak pernah cakap bye-bye. Tetapi, hai, tolong! Hai, tolong! Cikgu Papa! Begitulah. Penat cikgu seluduk masuk dalam roda kapal angkasa ni. Sehingga terdampar di tingkap bilik yang cantik. Ish, sempat lagi puji bilik diorang tu. Sekarang ayo, mari kita teruskan perjalanan dengan Kapten baru kapal angkasa ni. Kapten Kebenaran, Papa Zola. Apa? Siapa yang bagi kau kebenaran jadi kapten ni, ha? Kebenaran. Tak perlukan kebenaran. Apa benda kau merepek ni? Aku kapten kat sini. Ke tepi? Ish, kau tukar komander je. Tepilah. Bertenang. Jangan gaduh. Ini kapal angkasa aku. Kenapa ni? Bangun semua, bangun. Ish, tak sedar diorang ni. Aduh, kita langgar apa tadi? Macam kapal angkasa terbiar. Siapa tinggalkan kapal angkasa kat sini? Tengok, ada banyak lagi sisa-sisa kapal angkasa. Apa jadi, Komander? Tempat ni tak mungkin.
Kenapa kita lalu sini? Aku dah siap perjalanan yang selamat ke stesen angkasa Tapop. Itulah kamu tak tahu. Sia-sia jadi komander tapi tak reti teori Pythagoras. Tengok ni. Kan lagi dekat kalau kita ikut jalan lurus macam ni. Kan? Tak belajar matematik ke? Apa kau dah buat? Tempat ni tempat larangan. Tempat larangan? Larangan apa? Larangan tak boleh jadi pandai matematik ke? Bunyi apa tu? Mereka dah datang. Siapa yang datang? Tu, si nyamuk amuk tu. Oh, nyamuk apa yang besar sangat tu? Ini, kalau kau digigit, habis kurus kebenaran ni. Itulah nyamuk yang akan menyedutkan semua tenaga dari kapal-kapal angkasa yang berani melalui kawasan ni. Sedut tenaga? Ya, mereka akan sedut tenaga sehingga enjin dan sistem kapal angkasa mati. Habislah! Kalau sistem kapal angkasa ni mati, bekalan oksigen untuk kita akan habis. Weh, belum jadi lagi lah. Oh, ya ke? Tapi kenapa komander gelar dia orang mereka? Kan dia seekor je. Sebab dia bukan keseekoran. Banyaknya nyamuk! Buat sesuatu cepat. Macam mana nak kosong kapal ni? Kita dah tersekat. Bagi aku kawal. Dah terlambat. Mereka dah mula menyedut. Macam mana ni? Aduh, mana Ocobot? Panggil dia. Suruh dia teleportkan kita cepat. Tak boleh. Ocobot masih sedang charge tenaga dia lagi. Kita kena keluar dan halang nyamuk-nyamuk tu. Jangan bagi diorang sedut habis tenaga kapal angkasa ni. Luar tu mana boleh bernafas? Jangan risau. Motorbot, bagi diorang kenderaan angkasa. Baik, kuasa pemberian kenderaan angkasa. Kuasa elemental. Boy Putih. Dracula. Tembakan makanan! Ya! Cepat maju! Tolakkan gravity! Ya! Rasakan! Komander, kami dah kalahkan nyamuk-nyamuk tu semua. Komander kamu dah pergi ke belakang. Hati-hati anak mudaku. Sekampung seduduk nyamuk dah datang. Lari semua! Macam mana, Komander? Kita dah kehilangan majoriti tenaga. Enjin reaktor ni boleh di-charge dengan tenaga solar. Bagaimana keadaan di ruang kawalan? Keadaan semakin teruk. Aircon masih tak ada. Panas ni. Aircon yang kau fikirkan? Kita dah ada sedikit tenaga tu. Hantar signal SOS sekarang. SOS? Sos? Baik. Nak hantar sos cili ke tempat tu? Signal SOS. Save our ship. Bukan sos cili ke tomato. Takkan buta merah tu cepat. Cakaplah elok-elok. Tak payahlah nak marah. Kuasa sama! Mempatahkan gravity! Kuasa elemental. Boboiboy tanah. Mempatan tanah ekstra. Serangan tanah asteroid.
Terbaiklah, Bobo Boy. Macam tak habis-habis nyamuk ni datang. Hah, semakin banyak. Macam mana ni? Bantuan dah tiba. Itu. Misi mereka adalah untuk kalahkan manusia dengan mengubah bumi menjadi dunia game simulasi. Fabrika dan Zila dah sempurna, Zola. Korang dah bahagia dengan pipi, kan? Zola, anak kau dah kena colek. Prioriti kita adalah untuk hentikan mereka dari aktifkan power sfera tu. Tapi kau dah terlambat. Kita perlu selamatkan pipi. Dan ekstrak keluar power sfera Cimabon. Kopal, apa jadi kat kita ni? Pipi! Jangan kau berani sentuh family kebenaran! Itu fair! Berani kau serang kawan-kawan aku? Terangkap cari bayar! Ya! Apa khabar? Korang dalam bahaya ke? Kenapa ni? Kenapa helmet kau tu lawa sangat? Mana ada lawa? Ini trend fashion terkini, tahu tak? Trend terkini jadi cendawan hidup ke? Cendawan apa? Ini helmet keselamatan lah. Apa yang mereka bincangkan tu, Komander? Fang adalah bekas anggota pasukan Bobo Boy. Dia mempunyai kuasa bayang. Mungkin mereka sedang berbincang tentang kisah lama. Handbag kau tu boleh dimakan ke? Tak boleh lah. Fang, kau seorang je ke kat kapal angkasa tu? Hai, sebenarnya aku dalam latihan solo memadu kapal angkasa. Sebab itulah aku kena pakai helmet ni. Latihan konon. Betul lah. Aku dalam latihan sebelum aku nampak signal SOS korang lah. Ish, ini bukan masa nak bergaduh. Alamak, nyamuk-nyamuk tu datang lagi. Orang-orang lah pula. Lagi besar nyamuk tu. Kopal, ya, kita pertahankan kapal angkasa. Jangan bagi mereka hinggap dan sedut tenaga. Jom, Fair. Kita serang nyamuk-nyamuk tu. Bobo Boy, kuasa 3. Ya! Pelang bayang! Serang! Kapal angkasa dah boleh bergerak dengan kelajuan minimal. Bagus! Mara ke arah anak murid kebenaran! Apa sal nak ke arah mereka? Kita perlu simpan tenaga. Hei! Ikut sajalah! Kebenaran dah ada idea ni! Kau pastikan idea kau ni berjaya. Kapal angkasa ni dah bergerak. Ya! Tusukan bayang! Ya! Tak boleh jadi ni. Cantum semula. Kuasa elemental. Bobo Boy down. Kuasa baru? Jagalah nyamuk. Tragedi fashion. Apa kau cakap? Perangkap periukara. Tangkap ni siku-siku. Tangkap. Ish, tak boleh jadi ni. Insektivora pokok bayang!
sudah berjaya. Hah? Besarnya. Jaga-jaga Bobo Boy. Ha, tangkap dia. Ya. Bobo Boy. Lagi. Habiskan dia, cikgu! Baiklah, rasakan tamparan kebenaran. Ya! Yeay! Kita dah menang! Terbaik. Tahniah, korang berjaya melindungi kapal angkasa ni. Terima kasih, Komander. Syabas anak muridku. Syabas. Terbaiklah, cikgu. Habis nyamuk tu kena tepuk tadi. Bak kata pepatah, tepuklah dada, tanya selera. Tapi tepuklah nyamuk bila dah tak ada idea. Di atas keberanian dan daya pemikiran kreatif dalam menyelesaikan krisis tadi, kamu dianugerahkan pangkat Kapten. Tahniah, Kapten Papa Zola. Aduh. Lain kali jangan guna tiuran patuh garas lagi, ya? Hup. Hei. Terima kasih, Komander. Kita juga perlu berterima kasih pada Frank. Terima kasih, Frank! Sama-sama. Terima kasih juga kerana menunda kapal angkasa ni. Nasib baik kau datang tadi. Kalau tak tahulah apa akan jadi. Jadi tak kelakar lah. Kan cendawan kan? Kan? Ih, cikgu pun sama. Ya, rasakan ni. Woi, mabuk cikgu. Kita di sini bersama-sama melewati indah dunia. Kita bersama seperti karang, takkan ada yang mampu